Okey, jom kita terus selami topik ini. Hari ini kita akan membedah dan memetakan apakah sebenarnya niat asas di sebalik perundangan Islam. Kita akan kupas prinsip-prinsip ini berpandukan sumber rujukan utama untuk betul-betul faham macam mana seni bina undang-undang ini dibina dan apa sebenarnya matlamat utama di sebaliknya. Bila dengar aja perkataan syariah, mesti ramai yang terus terbayang satu sistem undang-undang yang keras, menyekat dan semata-mata untuk menghukum, kan? Tapi, ini bawa kita kepada satu persoalan yang sangat menarik. Apakah sebenarnya matlamat asas ia diwujudkan kalau kita teliti teks-teks asalnya? Adakah ia cuma senarai peraturan yang kaku atau ada makna yang jauh lebih mendalam? Sumber kita hari ini menegaskan satu perkara yang betul-betul mengubah perspektif. Sebenarnya, pencipta tidak menetapkan undang-undang ini sebab ia terpaksa atau atas dasar kewajipan. Sebaliknya, ia adalah satu kurniaan. Ia adalah satu rahmat yang direka khusus untuk melindungi manusia dan memberi manfaat sepenuhnya kepada kita. Untuk pastikan penerangan kita kekal fokus dan mudah diikuti, ini adalah pelan ringkas kita. Kita bermula dengan niat utama, kemudian melihat Islam sebagai penapis, cara ia mendefinisikan semula kebebasan, memahami 5 pemeliharaan dan kita akan tutup dengan prinsip kemudahan. Okey, masuk bahagian pertama, iaitu niat utama. Sumber ni bawa satu premis yang manusia ni secara fitrahnya memang beragama. Secara semula jadi, walau di mana pun kita berada, kita memang suka cari dan cipta macam-macam ritual. Dan ini yang paling penting, ia menepis satu mitos yang sangat besar, memandangkan manusia ni memang selalu akan reka pelbagai bentuk ritual, kerangka ini mencadangkan bahawa ritual yang betul-betul sihat dan bermanfaat mesti datang daripada wahyu, bukannya sekadar rekaan manusia yang hakikatnya selalu ada kecacatan atau membebankan diri sendiri. Seterusnya, bahagian kedua. Di sini, sumber kita menggunakan satu metafora visual yang sangat cantik. Bayangkan Islam ini berfungsi sebagai satu penapis apabila ia bertembung dengan pelbagai budaya berbeza di seluruh dunia. Dan ini dengan cemerlang menunjukkan macam mana proses penapisan itu berlaku. Kerangka ini sama sekali tak membuang budaya tempatan. Ia akan kekalkan orf, iaitu adat serantau yang positif dan bermanfaat. Contohnya, pakaian tradisional yang selesa atau makanan tempatan. Tapi, ia menapis dan membuang jahiliyah, iaitu tradisi lama yang memudaratkan. Sumber kita bagi contoh yang sangat jelas, macam tradisi memaksa wanita bayar mas kahwin, atau ritual-ritual moden berunsur pagan, seperti perayaan Burning Man, yang menurut sistem ini cuma sisa-sisa tradisi memudaratkan yang langsung tak bawa kebaikan. Menarik kan? Tapi untuk betul-betul faham kerangka ini, kita kena masuk ke bahagian ketiga. Ia perlukan satu anjakan falsafah tentang macam mana kita sebagai masyarakat mendefinisikan apa itu erti kebebasan yang sebenar. Di sinilah wujudnya kontras yang cukup ketara. Idea kebebasan moden barat selalu mengaitkan kebebasan dengan upaya untuk memenuhi apa saja kehendak dan nafsu pribadi. Tapi, teks ini melihat konsep macam tu sebenarnya adalah satu bentuk perhambaan kepada nafsu sendiri. Sebaliknya, definisi Islam menetapkan bahawa kebebasan sebenar ialah apabila kita tunduk kepada pencipta. Dan penyerahan inilah yang membolehkan manusia betul-betul menguasai dirinya. Dengar petikan bersejarah yang sangat berkuasa ni. Kami datang untuk membebaskan anda daripada perhambaan kepada makhluk, kepada perhambaan kepada pencipta makhluk. Rangka kerja ini berhujah yang penyerahan diri ini hakikatnya membebaskan kita daripada ketakutan tak berasas masyarakat. Bayangkan, anda tak perlu lagi percaya pada tahyul macam takut bila nampak kucing hitam atau rasa panik sampai arkitek kena elak buat tingkat 13 dekat bangunan semata-mata sebab nombor tu kononnya bawa malang. Memang membebaskan. Sekarang, mari kita beralih ke bahagian keempat. 5 pemeliharaan atau dikenali sebagai maqasid. Ini adalah 5 tiang seri utama yang mana setiap aturan undang-undang direka semata-mata untuk melindunginya. Mari kita kaji macam mana kelima-lima asas ni dibina. Pertama, memelihara agama, membebaskan minda daripada tahyul. Kedua, memelihara nyawa, wujudkan undang-undang pencegahan demi jamin keselamatan setiap orang. Ketiga, memelihara keturunan, tetapkan undang-undang perkahwinan dan cegah zina. Manakala, memelihara harta, letakkan perlindungan hak milik ketat supaya tak berlaku kecurian. Dan yang kelima, memelihara akal. Ini adalah sebab utama kenapa semua jenis bahan yang memabukkan dilarang sama sekali. Tujuannya supaya fikiran manusia itu kekal waras dan terjaga. Nah, apa yang paling menarik di sini adalah tentang nasab atau keturunan. Sistem ini mengambil pendirian sangat tegas bahawa setiap manusia berhak tahu asal-usul mereka. Sebab tu zina dilarang sama sekali demi lindungi masa depan kanak-kanak. Ia juga menolak amalan ambil anak angkat secara rasmi yang sampai memadamkan nama keluarga asal anak tersebut. Tapi, ia sangat galakkan kafalah, iaitu sistem penjagaan yang kekalkan identiti biologi si anak.
Sebagai contoh objektif, sumber tu bawa kisah yang cukup menyentuh hati tentang orang Afrika Amerika pada tahun 50-an. Ramai yang guna nama X macam Malcolm X demi menuntut semula identiti keturunan nenek moyang mereka yang secara kejam dipadamkan oleh sistem perhambaan. Nampak tak betapa pentingnya identiti yang dipelihara? Berhubung kes zina tadi, angka 4 ni buka satu realiti yang ramai orang selalu salah faham. Syarat undang-undang sebenarnya menuntut mesti ada 4 orang saksi yang tengok perbuatan tu pakai mata kepala mereka sendiri secara serentak. Realitinya, benda ni hampir mustahil untuk dibuktikan. Kenapa letak syarat begitu tinggi? Sebab sumber mendedahkan niat sebenar undang-undang kat sini bukanlah untuk siasat atau dedahkan dosa peribadi orang, tapi ia direka untuk menutup aib dan memelihara maruah selagi perkara tu tak dibuat secara terang-terangan. Masuk akal kan? Memahami niat-niat murni ni bawa kita dengan lancar ke bahagian terakhir, prinsip-prinsip kemudahan atau yang biasa dipanggil sebagai kaedah fiqh. Ada 5 kaedah operasi asas yang wujud untuk pastikan sistem ini sentiasa relevan dan praktikal dalam hidup kita. Setiap perkara berdasarkan niat, keyakinan atasi keraguan, kesukaran bawa kemudahan, kemudaratan mesti dihilangkan dan adat tu boleh jadi rujukan hukum. Kaedah-kaedah ni memastikan sistem perundangan sentiasa waras, anjal dan yang penting utamakan kesejahteraan manusia. Kita ambil contoh kaedah pertama dan kedua. Kalau timbul isu bahasa kiasan masa nak cerai, hakim akan tengok niat sebenar penutur tu, bukan sekadar kata-kata literal dia. Untuk kaedah kedua pula, bayangkan anda tengah solat, tiba-tiba terlupa. Ni rakaat ketiga ke keempat? Undang-undang ni nasihatkan anda supaya teruskan berdasarkan apa yang anda dah pasti, iaitu rakaat ketiga yang memang sah dah selesai. Tak perlu biarkan keraguan rawak kacau fokus ibadah anda. Okey, kaedah ketiga ni pula, membuktikan betapa belas kasihannya sistem ni. Kesukaran bawa kepada kemudahan. Sistem ni langsung bukan dicipta untuk menyeksa kita. Kalau berdiri masa ibadah tu sakit dan susah, tak apa, anda duduk. Kalau puasa tu bawa mudarat sebab sakit teruk, atau mungkin anda duduk kat kawasan yang siangnya terlampau panjang secara ekstrim, anda bukan je dibenarkan, malah diminta ubah suai ibadah tu demi kesihatan anda. Menyambung nilai belas kasihan tadi, kaedah keempat meletakkan nyawa sebagai keutamaan mutlak. Maknanya, seorang pesakit dibenarkan mendedahkan bahagian tubuhnya kepada doktor demi rawatan penting. Atau kalau pakar sahkan nyawa si ibu betul-betul di hujung tanduk jika terus hamil, maka prosedur tamatkan kehamilan tu dibenarkan bagi menyingkirkan kemudaratan yang lebih besar. Kita tutup kaedah ni dengan melihat betapa sistem ini meraihkan kepelbagaian. Kaedah kelima mengiktiraf urf atau adat, maknanya ia sangat hormat budaya lokal. Contohnya ke Amerika, kalau perumpamaan with through atau kita dah putus memang difahami umum sebagai niat cerai yang sebenar, maka kat dalam mahkamah, frasa tu boleh bawa beban perundangan yang sah. Ia tak rigid, sebaliknya sangat fleksibel ikut budaya masyarakat tu sendiri. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Selepas kita bedah semua matlamat dan aplikasi sumber rujukan hari ini, kita dapat lihat sebuah kerangka yang dibina utuh untuk meminimumkan kemudaratan dan jaga manusia. Kalau asas sistem undang-undang ini pun secara fundamental direka sebegitu rupa, macam mana pemahaman ini ubah cara kita tengok masyarakat yang amalkan semua ini setiap hari? Ia pastinya buka satu ruang dimensi baru untuk kita sama-sama renungkan falsafah perundangan dengan minda yang jauh lebih terbuka. Okey, itu sahaja kupasan kita untuk kali ini. Terus teroka dan persoalkan.